Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Arif Muhammad dan juga dia. Ziana Nasir. Okey, untuk Jela Fikir kali ini kita nak santai-santai tapi kita Ya. bawakan mesej yang sangat penting kepada semua. Ya, sebab apa? Sebab kita nak berbincang soal integriti. Tetapi integriti yang lebih santai dan fun, iaitu Integrity Fun Walk 2026. Kita bawakan kepada anda Dr. Mona Osman, Ketua Pegawai Sektor Korporat Institut Integriti Malaysia ataupun IIM. Assalamualaikum Assalamualaikum. Dr. Mona. Waalaikumsalam warahmatullahi, DJ Arif dan juga DJ Ziana. Ya, Okey, baik. sihat doktor? Alhamdulillah sihat. Secerah pagi ni dah Secerah sihat. pagi ni. Alhamdulillah. Kalau doktor tak sihat, kita cancel Fun Walk. Oh. Okey. Jangan. Baik, sebelum kita masuk terus kepada Fun Walk 2026 yang dianjurkan oleh Institut Integriti Malaysia ini, kita lebih baik kiranya untuk kita berkenalan dan juga kita nak tahu serba sedikitlah peranan utama IIM ataupun Institut Integriti Malaysia sendiri dalam usaha untuk membudayakan integriti di Malaysia sendiri, doktor. Baik, DJ Arif dan DJ Ziana. Pertamanya saya bagi pihak IIM merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas peluang menjemput kami berkongsi program yang akan kita laksanakan, iaitu Integrity Fun Walk 2026 yang akan dilaksanakan pada 16 Ogos akan datang ini. Sebelum tu elok kalau saya brief sedikitlah peranan IIM. Mungkin ada sebahagian pendengar yang tidak begitu familiar dengan fungsi dan peranan kami. IIM ini telah ditubuhkan pada tahun 2004 di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dia merupakan satu agensi CLBG lah, didaftarkan di bawah atas syarikat. Dan peranannya lebih kepada untuk membudayakan integriti di peringkat nasional. Kalau kita melihat kepada objektif penubuhannya, terdapat 3 teras core business kita lah. Yang pertamanya adalah latihan, pendidikan dan advokasi. Seterusnya untuk penerbitan dan penyelidikan. Dan kita juga mengadakan kerjasama strategik bersama dengan beberapa pihak berkepentingan IIM. Itu secara umumnya lah core business kita. Dan selain daripada itu, kita menganjurkan beberapa program berbentuk bitara ataupun flagship lah. Lazimnya setiap tahun akan ada sambutan Bulan Integriti Nasional yang diadakan pada 5 November setiap tahun. Debat perdana antaranya dan juga convention integriti. Dan hari ini saya nak kongsikan juga satu program yang turut dikategorikan sebagai flagship, tapi mempunyai pendekatan yang berbeza, yang lebih santai lah kepada komuniti sekitar. Okey. Untuk program tu kita simpan dulu sekejap. Okey, sebab kita masih lagi nak bercakap tentang integriti itu sendiri. Yang pertamanya, Dr. Mona, kenapa integriti ini bukan sekadar teori atas kertas semata-mata, tapi kita kata sangat crucial, sangat penting untuk disematkan dalam lifestyle harian, budaya kerja kita, macam mana gaya hidup berintegriti ini akhirnya boleh memberi impact positif pada kemajuan kerjaya warga kota sendiri. Okey. Integriti ni kita boleh katakan sebagai asas kepada kehidupan kita lah. Kalau ungkapan Arab tak silap saya, dia mengatakan al-adabu fauqal ilm, kan? Kalau yang faham bahasa Arab lah, maksudnya lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Kita tidaklah mengatakan orang yang berpendidikan tinggi, berpengetahuan itu tidak penting. Itu penting, tetapi adalah lebih orang kata complete jika seseorang individu yang berpendidikan itu melengkapkan dirinya dengan adab dan nilai-nilai integriti lah, nilai-nilai yang baik ini. Sebab integriti ni bermaksud melaksanakan sesuatu yang baik walaupun tiada siapa yang melihat. Jadi perlu kita sematkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam segala aspek lah. Kalau dalam konteks kerja, banyak nilai-nilai integriti yang perlu diterapkan. Antaranya datang pada waktu yang tepat, melaksanakan tanggungjawab, jujur dan sebagainya. Dan dalam kehidupan seharian ni, kesemua aktiviti kita seharusnya dilengkapkan juga dengan nilai-nilai baik lah. Sewaktu kita menguruskan pengurusan kewangan,
sewaktu berniaga, even memandu pun perlu nilai-nilai integriti, kerana ia akan membantulah kita untuk meneruskan kehidupan yang lebih baik lah. Integriti ni. Itu contoh-contoh dalam bidang pekerjaan ataupun korporat lah. Tetapi integriti dalam perhubungan rumah tangga, jangan curang pasangan lah. Itu contoh yang baik lah DJ Arif ya. Betul Doktor Betul, saya setuju. Okey. Itu banyak kes sekarang. Banyak kes. Okey Doktor, kita terus kepada Integrity Fun Walk 2026. Doktor pun dah tak sabar dah nak bercerita soal Fun Walk 2026 ini. Ini adalah kali pertama ke macam mana Doktor? Sebenarnya ini merupakan program kita kali kedua. Okey. Pada permulaan kita telah mula menganjurkan pada tahun 2025. Pada waktu itu permulaan tu kita sasarkan 1,000, yang hadir lebih 1,200 lah. Jadi pada tahun ini kita mensasarkan lebih 2,000 lah kalau dapat disertai oleh komuniti di sekitar Dewan Bandara Kuala Lumpur, sebab kita mengadakan venue tu di dataran di BKL. Kerana kerjasama dengan rakan strategik kita iaitu Dewan Bandara Kuala Lumpur. Baik. Okey, pada 16 Ogos nanti. Betul. Okey, hari Ahad. Baik, dalam masa yang sama, satu lagi perkara, pasti ada juga yang macam keliru ataupun tertanya-tanya bila kenapa Fun Walk dan macam mana program berkonsepkan sebegini boleh jadi platform untuk membudayakan mesej integriti. Okey, kenapa kita memilih walk berbanding run? Ya. Satunya banyak juga request lah yang mengatakan kalau run tu hanya golongan muda sajalah yang boleh menyertai. Tetapi pihak berkepentingan kita ni pelbagai. Maksudnya segenap umur dan juga sebahagian besarnya golongan pertengahan dan warga tua lah. Jadi kita nak melibatkan kesemua komuniti ni untuk bersama-sama. Dia sebenarnya ada beberapa maksud yang tersirat lah kenapa kita menetapkan Fun Walk ni. Sebab dalam aktiviti ini kita turut sertakan juga pertandingan mesej integriti. Maksudnya peserta ni bukan saja berjalan tetapi mereka berpeluang memenangi pertandingan mesej integriti. Sewaktu berjalan tu mereka akan membawalah mesej integriti sama ada dalam bentuk plakat, poster, banner dan sebagainya. Dan peserta yang membawa mesej yang paling bermakna dan kreatif tu akan diberi hadiah sehingga RM500. Ada 5 pemenang untuk mesej integriti tu. Jadi walk ni sebenarnya menunjukkan satu perjalanan sebab perjalanan untuk membudayakan integriti tu mengambil masa, walaupun perlahan tetapi konsisten. Sebab itulah kita tetapkan mesej pada tahun ini adalah bertepatan dengan konsep yang kita bawakan tu, iaitu melangkah bersama memacu integriti. Ada mesej tersirat lah yang kita tetapkan di sebalik program ini. Cuma untuk plakat yang dibawa mesej tu dibawa sendiri ke dibekalkan? Itu mereka yang akan bawa sendirilah. Ikut kreativiti lah. Ya, kalau kita lihat tahun lepas pelbagai inilah mesej kreatif yang dipaparkan sampai juri pun susah nak memilih pemenang. Arif. Kreatif masyarakat kita ni. Arif, tolong fikirkan sesuatu. Maksudnya saya kena tempah banner sekarang juga. Maknanya ada kategori-kategori tertentu lah. Betul. Okey. Awak secara solo ke berpasangan ke macam mana? Mungkin solo. Solo Tak sabar nak naik hadiah pentas. dulu. Okey, sasaran penyertaannya Doktor dalam kalangan siapa? Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, kita akan melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Kita menetapkan 2 jarak perjalanan untuk Fun Walk ini. Maksudnya kategori yang pertama adalah berjarak 3 km untuk keluarga dan juga kanak-kanak. Keluarga ni sebab dia pelbagai umur kan, jadi kita santai-santai. Kita buka penyertaan keluarga ni meliputi ibu bapa dan 2 anak. Maknanya 4 orang lah peserta untuk kategori keluarga ni. Dan satu lagi kategori adalah individu dewasa yang berjarak 5 km. Dan yang menariknya kalau kita bandingkan dengan program-program walk ataupun run yang lain, 3 peserta terawal bagi setiap kategori ni kita akan berikan wang tunai sehingga RM500. Jadi sambil
hujung minggu tu bersantai, berjalan kan, gaya hidup sihat bersama keluarga, dapat juga hadiah lah. Siapa nak bagi kan? Itu yang menariknya. Jalan-jalan santai saja macam tu dapat juga hadiah kan. Betul. Ada macam-macam bila saya tengok dekat yang poster ni kan. Mm-mm. Hadiah memang menarik tau, Rip. Macam ada ni. Ada apa? Ada skuter, ada apa ni? Ada basikal pun ada. Komputer riba. Betul. Itu antara hadiah utama lah. Kita ada motor elektrik, komputer notebook Neo dan juga basikal. Juga ada hadiah-hadiah lain lah seperti voucher membeli belah dan sebagainya. Okey. Baik. Motor elektrik, komputer, basikal dan sebagainya ini adalah hadiah cabutan bertuah. Betul. Okey. Jadi cabutan bertuah ketika bila akan buat? Selepas larian itu tamat. Jadi kita akan memilih random lah mana-mana yang menyertai itu berpeluang untuk take part dalam cabutan bertuah tu. Itu sekadar untuk memeriahkan lah. Maksudnya dia dah tak dapat yang one sampai third place tu kan, first sampai third place tu, dia berpeluang lah untuk memenangi hadiah-hadiah yang lain. Memang menarik lah, Rip, sebab saya rasa macam saya tak pernah dengar lagi lah dan juga tak pernah ikuti yang fun walk macam ni kan, lari tapi bawa mesej integriti tu sendiri kan. Biasanya bila sebut tentang integriti ni sesuatu macam sangat akademik juga. Betul. Kan. Integriti biasa apa saja dari segi kesedaran dan kepekaan tu, ilmu tu kita akan perlu mesti ceramah ke kan, benda-benda yang macam gitu. Betul. Tapi kali ni lain macam sebab kita pun mengikuti trend terkini lah banyak pendekatan yang santai tetapi sampai. Jadi konsepnya begitulah sebab dia bila menarik golongan muda ni secara tak langsung dia akan membawa ahli keluarga, kawan-kawan, sahabat andai dan inilah untuk turut bersama-sama menyertai. Seawal pukul berapa ni kena ada kat sana ni, dekat dataran di BKL ni? Okey, kalau kita lihat pada poster dan iklan yang kita paparkan tu seawal jam 6 tapi sebenarnya itu untuk bersedia lah sebab kita nak pastikan boleh solat subuh di sana kan, sebab ada surau yang besar juga di dataran di BKL tu, tetapi peserta akan dilepaskan sekitar jam 7. Memandangkan sekarang pun dalam pukul 7.30, 8 tu dah mula terik lah kan. Jadi kalau lebih awal, lebih cepatlah kita boleh habiskan program yang berkenaan. Ingat lepas subuh Ya. Okey. Subuh di sana. Subuh di sana. Sana dah. Jangan dari Seremban pukul 7 baru nak pergi. Sorry, dah terlambat tu. Okey, adakah peserta perlu buat apa-apa pembayaran dan juga pendaftaran, Doktor? Betul, untuk fun walk ni kita kenakan sedikit lah bayaran, tetapi agak murah lah kalau kita bandingkan dengan program-program yang lain. Dan kita juga adakan beberapa tawaran istimewa lah untuk tempoh masa yang tertentu. Sewaktu mula pendaftaran kita ada membuka tawaran istimewa dengan harga diskaun yang menarik. Dan baru-baru ini sempena 7 hari bulan 7 juga kita ada buka tawaran lah. Dan kepada entiti yang menghantar penyertaan secara berkumpulan yang ramai, kita mengenakan juga kadar yang istimewa. Kalau melebihi 20 ada kadar istimewa lah yang akan diberikan. Dan sebenarnya instead of mendaftar secara individu, ada juga package-package yang kita tawarkan walaupun di luar daripada waktu tadi, early bird tadi tu. Misalnya kalau kita mendaftar secara berkumpulan untuk individu, hanya perlu membayar 130 berbanding harga asal 150. Kalau berkeluarga pula kita hanya mengenakan charge 150 lah untuk 4 orang berbanding harga asal. Jadi memang ada tawaran-tawaran menarik khususnya kalau berdaftar secara berkumpulan lah. Maksudnya lagi banyak dan lagi ramai anda masuk, lagi murah lah. Betul. Ada baju acara eksklusif warna cantik tau, Arif. Warna macam lilac macam tu sikit kan. Tapi ingat penamat tu, memang medal. Memang orang kata cantik ya. Sebab selalunya antara faktor yang boleh menarik penyertaan ni adalah dia nak mengumpul medal yang unik dan juga
corak baju yang menarik lah, yang boleh digunakan pada waktu selain daripada larian ataupun berjalan tu sendirilah. Dia jadi trend anak muda sekarang kan. Untuk acara pelepasan tu nanti siapa yang akan melepaskan Integrity Fun Walk 2026? Okey, program ini disempurnakan oleh pengerusi ahli lembaga pengarah IIM, iaitu yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri. Jadi pelepasan tu akan dibuat setelah beliau sampailah. Okey. Baik, dan kalau kita amati di medal ni Ziana, adanya bangunan Institut Integriti, adanya tulisan Integrity Fun Walk 2026 dan juga terpapar kat bawah tu melangkah bersama memacu integriti, yang mana diangkat sebagai tema lah ataupun core message bagi Fun Walk kali ini. Jadi Puan, Doktor, kalau boleh sentuh sedikit berkenaan dengan melangkah bersama memacu integriti, core message di balik tema ini. Okey. Sebenarnya kenapa ada sebab kita tetapkan tema sebegitulah. Macam saya katakan tadi, maksud tema tu agak jelas. Sebab dia membawa maksud daripada melangkah bersama tu berkenaan dengan komitmen. Maksudnya membudayakan integriti tu bukan sahaja peranan daripada IIM, tetapi melibatkan peranan semua pihak. Seperti saya maklumkan tadi, kita ada pelbagai pihak berkepentingan. Dan integriti itu dia bukan saja bermula daripada individu, tetapi dia wujud sejak kecil, melalui didikan institusi kekeluargaan, didikan secara formal di sekolah ataupun universiti, kelompok komuniti yang bersama-sama kita, rakan pejabat dan pelbagai lapisan masyarakat. Jadi maksud melangkah bersama tu merujuk kepada peranan kita untuk membudayakan integriti. Perlu bersama-sama, tanggungjawab semua pihak dan bukan peranan institusi tertentu. Untuk memacu integriti ni pula dia bermaksud kita perlu ke depan secara konsisten, tetapi dalam masa yang sama kita mengangkat tema ataupun nilai integriti ni untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita. Itulah maksud memacu integriti itu. Okey, baik. Bila sebut tentang integriti, apa antara cabaran Institut Integriti Malaysia sendiri dalam kita nak menerapkan, nak menyematkan integriti dalam hati, dalam jiwa setiap rakyat Malaysia ni? Ya, ada pelbagai faktor lah. Satunya adalah teknologi pun membawa peranan jugalah dalam memberi cabaran tu. Misalnya kandungan-kandungan yang ada sedia ada tu kadang-kadang boleh juga mendorong ataupun mempengaruhi khususnya golongan belia yang belum, orang kata, mencapai tahap matang. Itu salah satu daripada cabaran lah. Yang keduanya kita nampak di sini persekitaran kita ni semakin mencabar. Maksudnya kalau kita dulu pada waktu saya dulu membesar lah, jarang kita didedahkan dengan kes-kes jenayah yang orang kata outrageous lah. Jadi cabaran dengan negara semakin maju, teknologi semakin berkembang, itulah antara cabaran-cabaran. Jadi sebab itulah saya nyatakan peranan memupuk integriti ni melibatkan pelbagai pihak di setiap lapisan. Institusi pendidikannya, kekeluargaannya, komunitinya, masyarakat, di tempat kerja, semua memainkan peranan dalam membudayakan integriti. Baik, kerana apa? Kerana betul seperti kata doktor, sekarang ni banyak ujian, banyak juga mehnahnya. Sebab bila kita jumpa orang baik, kita akan cakap, tak sangka masih ada orang baik. Maksudnya susah sekarang ini kan. Jadi itulah perumpamaannya. Baik, kita berbalik kepada Integrity Fun Walk 2026 ini. Dari segi jaraknya, doktor kalau boleh ulas sedikit lagi berkenaan dengan berapa km untuk kategori mana. Okey. Jadi saya telah nyatakan tadilah tapi saya akan jelaskan sekali lagi. Kita menawarkan 3 kategori untuk program ini, iaitu pertamanya kategori kanak-kanak, berjalan hanya sepanjang 3 kilometer. Yang seterusnya 3 kilometer juga, jarak 3 kilometer, melibatkan kategori yang kedua iaitu kategori keluarga, di mana keluarga ni mesti melibatkan ibu bapa dan 2 anak, 4 orang dalam satu pasukan. Dan jarak yang seterusnya adalah jarak 5 kilometer, yang itu melibatkan individu dewasa.
Jadi saya rasa dia tidak memakan masa lama lah walaupun berjalan, tapi dengan pendekatan santai kita harapkan dalam 1 jam macam tu boleh selesai lah. Oh, kejap je. Alright. Soalan cepu cemas. Andai katalah saya antara 3 terpantas yang sampai. 3 terpantas tadi dapat habuan, dapat hadiah. Tapi saya tak paparkan mesej integriti. Adakah kemenangan saya ditolak? Oh, dia tidak menjadi masalah DJ Arif. Sebab macam saya katakan tadi, kita tidak wajibkanlah semua membawa mesej, tapi kita menggalakkan. Maksudnya yang penting kalau 3 terawal yang sampai, tapi mesti memenuhi syarat lah. Janganlah lalu jalan tikus dan sebagainya. Kita akan ada tempatkan pegawai untuk yang monitor. Mereka layak untuk mendapat hadiah tempat pertama hingga ketiga tu. Dan kalau pada masa yang sama mereka membawa lagi mesej integriti dan paling kreatif, mereka berpeluang untuk merebut hadiah-hadiah yang ditawarkan di bawah mesej integriti. Dan kalau bernasib baik lagi, nama mereka terpilih dalam cabutan bertuah, mereka juga berpeluang untuk memenangi hadiah cabutan bertuah. Jadi possibility untuk nak dapat 3 hadiah tu tak ada masalah. Bukan impossible lah. Siapa yang bertuah tu kan? Ala-ala doktor datang kat kami hari ni, ejas-ejas lah doktor. Jangan. Tak nak jadi tak berintegriti. Mana integriti awak, Arif? Maafkan saya doktor. Baik, kita nak tahu juga tracknya akan melalui di kawasan pusat bandar ke macam mana? Ya, di sekitar pusat bandar, dataran di BKL, dan kita dah ada route yang kita tetapkan lah. Akan ada jalan tutup ke apa ke? Ya, sebab dia sebenarnya pengisian dia seperti mana larian ataupun program berjalan yang lain. Kita menggunakan platform KLC FM lah, iaitu KL Car Free Morning setiap hari Ahad, anjuran di BKL. Yang tu memang platform tetap di bawah di BKL lah. Baik, bila cakap soal fun walk ini, memang kita berjalan-jalan santai dan bukan sahaja menggamit penyertaan daripada ibu ayah, anak-anak, tapi kadang-kadang peserta ini ada juga dalam kategori OKU. Doktor, adakah turut digalakkan? Kita menggalakkan pelbagai pihak termasuk OKU lah, tetapi dari segi orang kata kategori khas tu kita tidak menyediakan lah. Itu dari segi penyertaan. Nak serta boleh lah. Ya, sesiapa yang tamat semuanya akan mendapat medal penamat. Yang finisher medal tu. Jadi tidak menjadi masalah. Kalau sedikit lambat pun tidak mengapa, asalkan mereka tiba di garisan penamat, memang kita akan berikan juga finisher medal dan juga e-cert. Yang penting melangkah bersama. Bersama. Memacu integriti. Tidak mengapa walaupun sedikit selamat, asalkan mereka sampai ke garisan penamat dengan selamat. Saya tengah berfikir ni, apa mesej nak tulis ni, Arif, nak bawa nanti ni. Saya jemputlah DJ Ziana dan juga DJ Arif untuk participate bersama kami. Kami akan jadi MC yang buat pelepasan tu. Itu lebih baik. Kita kena daftar cepat-cepat tau kan, sebab 16 Ogos kan. Bila nak ambil kit larian ni? Kit larian ni kita ada tentukan maklumat dia boleh akses dalam laman web kita, www.iim.gov.my. Saya pun Google terus ni. Untuk sesi yang pertama, tarikh untuk ambil kit larian ini 12 dan 13 Ogos, maknanya hari Rabu dan Khamis. Betul. 9 pagi hingga 4.30 petang. Untuk sesi kedua, tarikhnya 15 Ogos hari Sabtu, masa 12.30 hari hingga 3 petang. Lokasinya lobi utama IIM, Institute Integrity Malaysia. Betul, itu untuk mengelakkan daripada dan memudahkan penyelarasan lah kan. Kalau kita berikan pada hari kejadian dengan masa yang singkat semua, dia akan betul. Masa tu lah tersalah saiz jersey lah apalah. Okey, doktor, di akhirnya dekat mana masyarakat umum ataupun peserta boleh dapatkan maklumat lanjut? Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, kita ada memaparkan dan mewar-warkanlah promosi ini dari semasa ke semasa melalui media sosial IIM, juga rakan strategik kita Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dan boleh layari laman web kami lah yang macam saya nyatakan tadi, www.iim.gov.my, dan
kita sentiasa paparkan juga melalui WhatsApp lah kepada kumpulan-kumpulan tertentulah untuk memperluas lagi promosi. Baik. Selamat maju jaya untuk Integrity Fun Walk 2026. Jadi kita langkah bersama memacu integriti kita bersama. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Dr. Mona Osman, Ketua Pegawai Sektor Korporat Institut Integriti Malaysia ataupun IIM. Terima kasih sekali lagi DJ Arif dan DJ Ziana. Baik, sama-sama. Jangan lupa untuk sertai ramai-ramai tarikhnya. Simpan tarikh siap 16 Ogos 2026 hari Ahad masa 9 pagi hingga 10 pagi. Orang kata subuh kat situ juga. Ada lokasinya, ada tempatnya. Lokasinya dataran di BKL Kuala Lumpur. Alright. Apa pun kita jumpa kejap je nanti untuk ringkas waktu ini di Bernama Radio. Untuk anda. Jendela Fikir di Bernama